Assalamualaikum boh. Alhamdulillah boh. Oh kita sampai gan ni boh. Jadi tempat pertama yang kita pergi ni adalah kalau tengok belakang apa yang biasa adalah museum boh. Mentari menyapa, perjalanan baru pun bermula. Langkah kaki penuh cerita. Setiap Okey. Jadi nak masuk museum tadi kita lalu dah. Kita tengok memang comel lah tempat dia. Tadi kita tunjuk kau buah-buah belakang dah. Pakai-pakai tengok nasi kita dah. Pakai-pakai sapok. InsyaAllah kita tengok. Sini pun ada kita tunjuk kereta. Museum Terengganu, permata warisan yang menyimpan 1000 cerita. Terengganu bukan hanya satu buah negeri terkenal dengan pantai yang mutih, budaya halus dan keindahan seni khasnya, bahkan ia merupakan negeri yang kaya dengan warisan sejarah yang panjang dan mendalam. Okey baik boh. Apa yang mau diperhatikan adalah di sini ni adalah museumnya terbesar di Asia Tenggara boh. Dia tulis sini nama baca kan. Jadi memang betul nampaklah besar dia tu, takat begini memang besar. Jadi kita tengok lagi boh apa yang ada. Mari. Okey baik boh. Jadi kereta belakang ambo ni dicipta dia jenis Cadillac Limousine yang diciptakan oleh Governor Motor daripada Amerika Syarikat, yang mana bagi memudahkan raja di Terengganu ni, iaitu Raja Sultan Mahmud Al-Mustafa Billah Shah lah. Pada tahun 1981, keseluruhan badan kereta ini dicat dengan warna kuning emas. Bagi kekemasan dalamannya pula, ia dibalut dengan baldu kuning bermutu tinggi pada cushion dan panel pintunya. Bahagian kabin kereta ini boleh memuat keselamatan 4 orang dewasa dengan selesa, dan di dalam terdapat peti ais kecil dan telefon untuk memudah berhubung dengan pemandu. Ini digunakan secara semi semasa pemerintahan Sultan Mahmud lah pada tahun 1979 sehingga 1998 untuk ke majlis-majlis rahmi dan ketika berangkat menunaikan sembahyang Jumaat juga. Dia kenal Sultan Mizan Watiku Billah. Ia diserahkan kepada Muzium Negara bagi menjadikan koleksi untuk orang tengok lah. Pergi ke kereta tu semua. Museum Negeri Terengganu yang terletak di Bukit Losong, Kuala Terengganu merupakan mahkota pertama dengan reka bentuknya yang megah, diinspirasikan daripada seni bina istana Melayu lama. Ini menjadi simbol keteguhan warisan Terengganu yang terus terpelihara. Bangunannya sendiri seolah-olah membawa pengunjung mengembara ke zaman Kesultanan Melayu yang penuh keindahan, seni bina kayu dan ukiran yang begitu halus. Museum Terengganu ini merupakan museum terbesar di Asia Tenggara. Apa yang menjadikan museum ini begitu istimewa ialah saiz dan pembentukan kompleksnya dengan keluasan yang merangkumi lebih 27 ekar. Ia bukan hanya satu bangunan tetapi sebuah kompleks yang mempunyai beberapa galeri, kawasan rekreasi, jambatan tradisional, rumah tradisional dan ruang pameran khas yang sering dipenuhi aktiviti budaya. Kereta-kereta lama yang dipamerkan di sini memperlihatkan reka bentuk yang ringkas namun penuh karakter. Badannya yang besar, garisan bentuk yang tegas serta warna klasik membawa kita kembali ke era di mana kenderaan dibina untuk ketahanan, bukan sekadar gaya. Setiap lekuk sudut pada kereta-kereta ini mencerminkan teknologi dan cita rasa masyarakat pada zamannya. Sebahagian daripada kenderaan ini pernah menjadi alat penghubung penting, digunakan untuk urusan pentadbiran, perdagangan dan perjalanan jarak jauh sebelum wujudnya lebuh raya moden seperti hari ini. Pada ketika itu, memiliki sebuah kereta adalah lambang kemajuan dan status suatu yang amat berharga dalam kehidupan seharian. Apabila kita berdiri di hadapan kereta-kereta ini, kita seolah-olah dibawa mengembara ke masa lalu. Terbayang suasana jalan raya lama, bunyi enjin yang tidak sehalus hari ini, serta perjalanan yang mengambil masa panjang namun penuh makna. Ini mengingatkan kita bahawa setiap kemudahan yang kita nikmati pada hari ini bermula dengan usaha dan pengorbanan generasi terdahulu. Pameran kenderaan di luar Muzium Negeri Terengganu ini juga melambangkan peralihan zaman daripada era mekanik yang sederhana kepada dunia moden yang serba canggih. Namun di sebalik kemajuan teknologi kereta-kereta lama ini tetap mempunyai nilai tersendiri, nilai sejarah yang tidak ternilai harganya.
Sebaik saja melangkah masuk ke kawasan Muzium Negeri Terengganu ini, pengunjung seolah-olah dibawa merentas masa menyelusuri perjalanan panjang tamadun dan warisan negeri ini. Di hadapan mata terpamer tulisan-tulisan lama berunsur Jawi menjadi saksi keagungan bahasa dan ilmu yang pernah mekar suatu ketika dahulu. Tulisan ini bukan sekadar huruf tetapi lambang identiti dakwah dan kebijaksanaan nenek moyang yang mendahului zaman. Di sekitarnya pula tersusun tembikar-tembikar lama hasil seni tangan masyarakat silam yang mencerminkan kehidupan harian, kehalusan seni serta hubungan manusia dengan alam. Setiap tembikar membawa cerita tentang dapur tradisi, tentang perdagangan dan tentang kebijaksanaan manusia lama memanfaatkan sumber sekeliling. Perjalanan diteruskan dengan pameran kitab-kitab lama yang menjadi khazanah ilmu dan bukti kegemilangan tradisi keilmuan suatu ketika dahulu. Kitab-kitab ini ditulis dengan penuh ketelitian menggunakan tulisan tangan yang halus dan penuh adab, membuktikan betapa ilmu itu dimuliakan. Kandungannya merangkumi pelbagai bidang seperti agama, hukum, bahasa dan kehidupan, menjadi panduan masyarakat dalam membentuk akhlak dan pemikiran. Bagi-bagi dari ini. Jadi nak tunjuk sesuatu memang tak ada. Jadi aku akan tunjuk sikit-sikit lah. Takat aku dah, aku kerakeh, aku akan tunjuk belakang mana ada. Boleh, pakat-pakat tengok belakang. Ini sejarah Malaysia kita yang ada di Terengganu, insya-Allah. Di bahagian ini pula dipamerkan pelbagai jenis pakaian tradisional Melayu lama yang mencerminkan kehalusan budaya dan adat masyarakat dahulu. Antaranya ialah baju Melayu Teluk Belanga yang terkenal dengan potongan ringkas namun sopan, melambangkan kesederhanaan dan adab orang Melayu. Turut dipamerkan baju cekak musang, baju kurung tradisional, busana bangsawan dan pakaian istiadat. Ibu. Rupanya Tengkolok ada selama ni kita tengok tu cara pakai dia mengisah ke perasaan ada pada orang yang pakai. Mari kita tengok. Di bahagian ini kita dapat melihat dengan lebih dekat keharusan seni dan adat warisan Melayu yang dizahirkan melalui Tengkolok, iaitu penutup kepala tradisional lelaki Melayu. Setiap lipatan Tengkolok bukan sekadar hiasan tapi membawa makna tentang yang melambangkan darjat, kebijaksanaan serta identiti pemakaian. Turut dipamerkan ialah selendang dan tudung yang digunakan oleh wanita Melayu sebagai pelengkap busana dan lambang kesopanan. Kain yang digunakan biasanya halus, lembut dan dihiasi corak tradisional. Seterusnya kita dapat melihat alas-alas tradisional yang diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi seperti kulit dan kayu. Tidak ketinggalan kain songket yang menjadi lambang kemewahan dan kebesaran dalam masyarakat Melayu. Di sudut lain dipertontonkan juga benang-benang tradisional yang digunakan dalam proses menenun dan menjahit. Benang ini menjadi asas kepada penghasilan kain dan pakaian, menunjukkan kesabaran, ketelitian serta kepekaran tangan-tangan tukang zaman dahulu yang bekerja tanpa bantuan mesin moden. Akhir sekali dipamerkan kayu telepuk, iaitu alat tradisional yang digunakan dalam proses pembuatan tekstil dan kraft. Walaupun kelihatan ringkas, alat ini memainkan peranan penting dalam memastikan hasil kerja kemas, teratur dan berkualiti tinggi, mencerminkan kebijaksanaan orang Melayu dalam mencipta peralatan yang berfungsi dan tahan lama. Jalan-jalan bersama Emma.
Langkah kecil, kenangan besar langit biru, mentari menyapa perjalanan